reaksi aku kalau kawan aku dia buat macam ni dekat aku? Menipu. Aku memang tak suka kawan yang menipu weh. Betul. Siapa yang sama dengan aku guys tak suka kawan menipu guys? Cuba korang komen dekat bawah. Hey. 3. Ini dia punya sakit tu sangatlah sakit. Dengan member, dengan awek, apatah lagi kau tanya soalan dekat member kau kan. Weh, esok kau datang sekolah tak? Weh, esok ni tak apa cerita kau rehat kat mana? Weh, jadi tak lepak besok? Dia scene je weh. Dia scene je. Penat aku type ni. Dia scene je weh. Janji tak ditepati. Tapi kalau kita fikir positif, dia mungkin lupa ke apa kan. 6. Apa benda ni? Aku tak faham. So oh biasa kalau situasi macam ni dalam situasi perempuan lah. Kalau partner kau buat macam ni kan, siapa je yang tak marah? Kalau aku pun aku support perempuan tu. Sebab apa? Sebab lelaki ni memang gatal. 7. 8. Ini kan dia punya sakit tu sumpah sakit sesakit-sakitnya. Weh sumpah weh aku tak suka weh orang ngumpat aku. Siapa je yang suka kena mengumpat weh? Aras Lesius tu busuk kan? Iya busuk betul. Dia tak mandi 3 hari ke? Why you bully me? Aku kadang pelik kenapa kau suka mengumpat orang lah padahal engkau pun tak seberapa kan. 2. Oh sakit juga ni. Sakit. Kau bayangkan pukul 3 pagi kan, kau bangun pagi kan, kau tengah lapar kan, member curi makanan kau mat. Siapa je weh? Siapa je yang suka makanan yang kena curi? 1. Aku paling pantang orang tak cancel plan last minute. Kau bayangkan sebulan sebelum kan, weh nanti pergi Langkawi tau, tiba-tiba dia cancel last minute. Aku paling pantang orang cancel last minute weh. Kita dah siap-siap, kita dah ready, boleh pula dia cancel. Tapi kalau ikutkan secara positif, mungkin dia cancel tu sebab mak dia sakit ke apa kan. Kita boleh maafkan lah, okay? Korang nak aku ranking apa ni guys? Cuba korang komen dekat bawah.